boleh bagi ini dalam video keadaan angin yang sangat kencang dan ombak mencapai 2 meter, menjadikan tak boleh bergerak dan semua orang terpaksa bertahan di tempat duduk masing-masing. Ini 24 jam saya tunjuk kepada tuan-tuan keadaan ni. Minta maaf lah saya live maghrib dan lepas maghrib lah, tapi ini saja yang saya sempat. Bateri saya pun dah nak habis dan ni keadaan dia kami sekarang. Kuat nampak, sangat kuat. 24 jam lah sejak kita keluar dan sampai sekarang. 24 jam lah keadaan begini. Menjadikan badan kita sakit sebab kita terpaksa mengeraskan otot untuk menahan semua tekanan lantunan dalam bot. Kita tak boleh masak dan kita tak boleh buat apa-apa, melainkan memastikan kita sempat sampai di pulau yang kita akan berlindung. Tuan-tuan nampak pulau depan tu? Tuan-tuan nampak pulau kecil depan tu? Di situ kita akan berlindung. Saya harap suara saya okey dan tuan-tuan jangan expect semua okey lah. Akan ada dua pecah fleet. Satu fleet yang akan berlindung di pulau Girolama, Turki. Tuan-tuan nampak kawan-kawan yang ada di depan tu. Fleet tu adalah fleet yang bersama dengan kami akan berlindung di pulau. Nampak fleet tu ada beberapa bot lain. Kami sedang menuju tempat berlindung yang sama di sebuah pulau kecil, Greece. Buat sementara hinggalah reboot okey, dan kemudian kami akan berlayar semula. Okey, kalau suara okey, tuan-tuan maklum keadaan dia. Kalau tak ada rasa suara okey, maklum. Sebab saya pun baru je dengan kamera ni dan baru dengan tripod ni. Sebab yang lama tu semua dah dirampas. Jadi ni first time saya pakai kamera dan tripod baru, tak begitu stable. Okey, semua terbengkalai ya. Saya tak boleh tunjuk arah belakang je, saya rendahkan sekejap sebab ada kapten muda senang bawah. Jadi keadaan di, saya pun kena hati-hati sebab gaya saya pun dah terantuk berdarah je. Sebab pergerakan ni dalam ni akan jadi kena berhati-hati ya. Semua orang kena berhati-hati, sangat kena berhati-hati. Baik. Okey. Tangan sentiasa kena pegang sesuatu. Tinggi ombak tinggi. Okey. Kita ada 4 jam ni sebelum kita sampai ke tempat yang kita boleh berlindung dan kemungkinan ombak akan jadi lebih rendah. Sambil itu saya bagi tuan-tuan tengok view ombak lah. Jam lagi kita akan harung. Ni ada kapal dan sebagian kapal tadi maklum kau rosak sebab tak jangka ombak akan naik setinggi 1 meter lebih ke 2 meter. Ada kala dia mencapai 2 meter lebih. Okey, hari ini adalah hari anak bah, 15 hari bulan Mei. Saya live dengan penuh rasa rendah diri dan penuh rasa ihsan mohon pada tuan-tuan yang mana dah solat maghrib atau solat isyak dan kemudian bersolat ajab, solatlah untuk Palestin, kerana hari inilah jatuhnya Palestin. Pada tahun 1948, 573 kampung orang Palestin dibakar. Dari wilayah yang paling ujung namanya Akka, Israel tukar kepada Acre, ke Haifa, ke Jaffa City yang saya tukar menjadi Tel Aviv, kampung yang berada di Haifa. Ini menjadikan orang-orang untuk kali pertama lari sampai ke Gaza. Itu bermula sejarah Gaza. Jadi hari ini hari anak bah, di mana secara haramnya Israel menjadi sebuah negara dan secara perjuangannya Palestin jatuh dan menjadi tanah yang dijajah. Okey, ni keadaan kalau ambil dari depan bot, saya tak boleh bergerak banyak. Takut satu adalah kamera ni jatuh habis. Yang kedua saya jatuh dah pula. Sebab bila ombak naik 2.5 sesekali dia hentam ni, boleh melambung kita semua. Okay, tak tahu boleh tengok kedudukan sengetnya kapal. Okey, hati-hati, memang hati-hati. Saya tengah pegang banyak benda ni. Kaki saya pun saya kena stand. Sebab tu badan kita jadi sakit. Kaki kita kena tolak ke tempat-tempat yang menjadikan space untuk kita terhampung ataupun terlambung tu jadi minimum. Okey. Dia laut. Saya pun note sebenarnya saya try bagi kat tuan-tuan dari shot sikit lah. Allah Akbar, yang pelihara lah. Ni note tuan-tuan tengok kedudukan lagi
datang laju sekali dengan ombak yang sangat tinggi. Dia datang laju sekali, tengok layar sama ada Genoa dan layar control tu terbuka dengan baik. Tapi angin ni juga datang dengan ombak yang tinggi, menjadikan saya pun tadi berdarah dari sebab terperanting. Kapal baru. Kalau dalam tracker, kapal ni Almanda. Jadi saya tukar naik ke kapal baru. Kapal lama yang saya naik Arkam 3 tu dah rosak waktu Israel ambil alih. Jadi IOF, tentera IOF rosakkan kapal tu. Jadi bila sampai ke Turki, saya dapat Turki. Kapten saya tiga hari lagi akan sampai. Kita berlindung sekejap, kita tadi dah masuk dah ke dalam perairan antarabangsa. Sekarang kita patah balik ke perairan Greece untuk pastikan semua kapal stable. Sebab ada kebocoran kecil, ada yang mengalami masalah internet, ada yang ada leaking. Jadi dua fleet, kalau dah tengok dalam tracker tu, fleet saya ni kalau nampak yang menghala ke kepulauan Greece. Kecil aja pulau ni, kecil tapi tak boleh berlabuh, hanya boleh berlindung je untuk baiki apa yang rosak. Satu lagi grup yang mereka ada kerosakan enjin, mereka bergerak ke kepulauan dekat Turki. Tapi jarak antara dua ni dekat je. Lepas tu besok atau malam ni, petang nanti, kalau sebab angin tengah hari ni yang dijangka teruk, sebab sini baru pukul 2.53 ni waktu teruk ni. Jadi kemungkinan besar kita belayar malam. Kita anchor mungkin 4-5 jam. Malam bila keadaan dah okey, kita belayar. Malam keadaan dah okey, kita akan belayar. Saya terpaksa berpegang pada tali ni. Okey, ni pakai tali ni. Ya, terima kasih. Bunyi angin tapi tuan-tuan dapat dengar suara pun alhamdulillah. Saya kongsilah dengan tuan-tuan untuk melihat pada hal badai. Selain daripada badai yang menjadi simbolik kita laluan ini, inilah badai yang melanda Palestin pada tahun 1948 ketika Israel menubuhkan negara haram, dan kemudiannya hingga hari ini saya selalu minta tuan-tuan pada 15 hari bulan Mei jangan berhenti bercakap tentang Palestin. Sepatutnya kita dah boleh masuk, kita dah masuk perairan antarabangsa, tapi kita kena mengelak sikit kerana ombak ni dijangka boleh sampai 3 meter. Jadi ada setengah kapal dah ada masalah enjin, ada setengah kapal dah ada masalah internet dia. Jadi kita pecahkan dengan sistem, siapa yang memerlukan perbaikan internet akan follow kami ni yang sedang menghala ke pulau yang tak jauh. Pulau tu nampak je dekat, tapi masih lagi 3 jam untuk sampai. Pulau tu kita bersembunyi, berlindung di balik angin pulau tu. Manakala mereka yang mengalami kerosakan enjin akan pergi ke pulau satu lagi dalam perairan Turki. Ini akan menuju ke dalam perairan Greece. Dalam ni ada 8. Memang daripada kapal Turki semua dipadatkan. Ada yang 10, ada yang 8. Sebab dah jarak dia nak pergi ke Gaza tak jauh. Hanyalah 3,5 hari perjalanan. Sekarang mungkin jadi 4,5 hari lah, sebab kami berhenti untuk anchor, untuk labuh bagi mengelakkan bot-bot kecil terjejah dengan lebih teruk, terutama kebocoran air yang masuk. Kapal ni pun ada bocor sikit. Pada boleh tengok sengit dia tu. Supaya tak terbang. Okey. Tinggal apa dia? Tengok angin dia tu, tak tahu layar memang baguslah untuk tolakkan angin. Kita tak pakai enjin, kita pakai layar. Okey. Ini kawan-kawan Turki saya. Saya seorang je Malaysia dalam ni. 7 lagi kawan saya dalam Turki. Kapten saya ada Abdul Rahim, orang yang kuat tabligh. Jadi alhamdulillah naik kapal ni dengan pengaruh dakwah yang kuat, kerana Kapten Rahim adalah orang yang dididik dalam gerakan tabligh, jadi mudah. Tak mabuk tapi kepala sakit. Kepala sakit, otot badan semua sakit sebab kita terpaksa pegang benda, kita terpaksa tahan kaki kita macam ni kan.
supaya kita tak ni. Lepas tu tangan kita ni kita kena pegang, nampak macam kawan saya pegang ni. Jadi semua otot kita tegang. Kalau dah sampai berjam-jam 24 jam, badan akan jadi sakit. Jadi kita terpaksa ambil painkiller. Mabuk laut tak, tapi kepala kita akan jadi sendat sebab keadaan macam ni kan, tempat macam ni kan. Kita tak boleh tidur, kita tak boleh masak, kita tak boleh buat apa. Jadi kan secara mentalnya inilah, saya fikir terutama saya pelajar ni dah kena buat balik tu. Saya live dengan tuan-tuan melihat laut di kala badai, kita bersama orang laut. Orang yang biasa dengan laut tu, ini perkara biasa macam saya. Jangan ada setengah pemimpin tak boleh baca. Dia sedang alihkan kamera ke halaan rumah. Evet, el salla. Belakang ni. Ni hai. Tinggi dah tinggi naik. Nampak ni. Sangat juga terima kasih kepada memberi kita ada 29 dan juga Malaysia beraya dengan 10 paramedik. Ada dalam teknik dan ada kapten yang ada 2 topik yang participant yang daripada 5 orang yang sudah beraya di atas. Kalau boleh tengok angin ni, kata cik 25 k ya, 25 k nak ni angin ni. Dan dia angin 25 k knot dia. Kita ni bagi saya bagi lagi tahu. Bunyi angin sangat kuat. Tak dengar dengar angin je. Okey. Saya tak boleh buat apa-apa tuan sebab saya tak pakai mic. Saya tak pakai mic, jadi tuan-tuan kena bersabar je lah. Memahami bahawa kita live dalam keadaan macam ni. Tak kalah tuan-tuan tak boleh beralah sikit. Sebab tangan saya ni saya terpaksa pegang phone saya untuk kuatkan lagi sebab inilah satu phone yang ada. Tuan-tuan beralah lah sikit dengan faham ni keadaan macam ni. Tak kalah saya boleh pergi live macam duduk dekat studio. Angin kencang, takkanlah saya boleh pergi live macam dulu dalam studio. Kuat lagi ni. Saya tahan ini baru boleh live. Kalau tidak saya boleh terpelanting ke depan. Saya dekatkan kamera dengan mic dengan mulut saya, kalau tuan-tuan boleh dekat. Tapi saya tak boleh baca dalam komen tuan-tuan. Saya minta hati-hati. Terima kasih semua yang berpesan, yang berdoa. Ini dah 24 jam. Saya cuma teringat tadi kata dia tiba internet boleh live. Dan bateri saya walaupun tak ada, saya cuba live dengan tuan-tuan. Untuk tuan-tuan melihat Mediterranean pada angin 20 ke 25 knot. Jadi dia menyebabkan ombak besar naik sampai ke paras 2 kaki. 2 meter. Dalam ni saya ada 8 orang. Satu kapten, 2 first mate pembantu kapten, ada seorang doktor medik, 3 peserta Turki dan saya. Jadi 8 orang. Saya pakai layar contohnya, saya hidupkan enjin kerana ombak angin kencang. Cuma first mate lah, dia kena sentiasa menjaga layar supaya layar tu dengan curve angin berada pada kedudukan yang betul. 3 hari, kalau tidak 3 hari lagi dah sampai. Ni kita undur sikit ke belakang. Kalau tengok dekat striker, kita undur sikit ke belakang untuk berlabuh bagi mengelakkan ombak yang lebih tinggi. Dijaga malam nanti kalau kita berlayar balik.
Jadi malam nanti kita belayar balik. So kita tambah 1 hari lah. Daripada 3.6 hari, kemungkinan besar kita akan jadi 4 hari atau 4.5 hari. 4 hari 5 jam. Gambar tak putus line tak lagging line tak lagging kan. Line tak lagging, alhamdulillah. Tak pakai life jacket, belum ada arahan life jacket. Belum ada arahan life jacket. Jadi pun dekat dah, kita ada lagi 2 jam nak sampai pantai, nak nampak pulau. Nampak pulau tu kan, kita akan melintang di balik pulau tu. Saya tunjuk tuan-tuan. Kita akan melintang di balik pulau tu. Kita akan melintang di balik pulau tu. Tapi lagi 3 jam akan sampai. Kerana melongkang ombak besar. Saya tadi pun jatuh berdarah dari. Dia terbalik tidak, tapi dia akan menimbulkan kerosakan yang kemungkinan akan lebih berbahaya kepada bot lain. Ada bot yang steady, ada bot yang tak steady. Bot saya ni masuk dalam kategori 6/10. Tapi bagi bot yang kategori 5/10, 4/10 kan, kemungkinan satu adalah kebocoran. Enjin dia akan ada masalah. Jadi buat apa kita rempuh? Lebih baik kita berduduk dan stay sampai ombak slow. Bila ombak slow, barulah kita sambung belayar. Jadi taktik dia adalah hanya berduduk untuk tidak mencecaskan stability kapal, merempuh ombak kuat. Jadi labuh, remain tak bertempur dengan ombak kuat. Lepas tu nanti malam keadaan dah jadi okey, angin dah menurun kepada paras 8-10 knot, kita belayar balik. Jadi secara taktikal ya, inilah cara kapten mengendalikan supaya satu adalah bila kita bergerak dalam fleet ni maksudnya beramai-ramai, kita tak boleh fikir keadaan kapal kita je, sebab kita bergerak dalam semua 54 kapal ni sebagai kawan. Cuma pecah 2 fleet. Kalau tuan-tuan tengok dalam tracker, satu fleet sedang menuju ke Pulau Keris ni untuk berlindung kerana kami hanya mengalami masalah kebocoran minimum dan gangguan internet. Jadi pakar akan turun dan repair semua internet dalam bentuk satu fleet. Bagi mereka yang ada masalah enjin dan kebocoran serius, mereka pergi ke pulau satu lagi. Nanti kapal taktikal pergi sana bantu selesaikan kebocoran dia orang dan juga masalah enjin. Kita harap tak ada yang mengalami masalah enjin serius sampai perlu 1 hari 2 hari. Kita harap lepas saja kita berhenti, semua pegawai taktikal yang set up enjin dan set up internet buat laporan, kita harap malam ni dah boleh belayar balik. Uzaklaşana kadar üstümüzde her şey düşecek.
kapal sebab dia boleh bergantung sebenarnya pada layar kerana angin sangat kuat 20 knot. Ya, sangat tinggi. Memang berhati-hati, doakanlah semua selamat kerana tak jauh daripada pulau tempat kami nak berlindung. Tuan nampak pulau depan tu kan? Nampak tak? Saya tak payah zoom kan? Tuan nampak kan pulau depan tu kan? Itu pulau tu. Di situ kami akan singgah dan berlindung sambil memberi ruang kepada kapal-kapal yang ada masalah internet, masalah komunikasi untuk baiki. Dan kita sambung semula. Rasanya malam nanti dah boleh belayar balik dah. 3 jam lagi sampai lah. Cuma kita kalau tuan-tuan tengok dekat tracker, kita sedang undur balik sekarang. Kita sedang undur balik. Tengok sengit dia. Nampak? Angin datang daripada sebelah sini. Betul. Tengoklah ya, angin datang daripada sebelah sini. Berarti ombak sedang balon daripada sebelah sini. Jadi kapal akan mengalami sengit macam tu, nampak? Daripada kaki kapten saya tengah rehat tu. Sebab saya kan kapten yang bawah. Dia dah berjaga sepanjang malam. Tak boleh nampak sengit dia. Jadi kapal berada dalam sekitar 45 degree sengit. Boleh tengok dekat belakang tu tahap sengit tu. Tak undur, dia pergi cari perlindungan sekejap untuk mengelakkan angin kencang ni. Lagi malam sambung balik. Yang angin kencang, undur sikit untuk jauh tu. Jadi bagi bot-bot kecil yang tak boleh harung ni, semua undur sikit je untuk sembunyi di balik pulau bagi membolehkan kita dapat elak daripada ombak kencang ni. Dan malam kita sambung balik. Malam akan sambung balik pelayaran. Tak ada undur balik. Undur untuk strategi keselamatan. Bagi kapal-kapal yang ada masalah teknikal kerana dibedal oleh ombak kencang ni sejak malam tadi, dia orang dapat baiki. Dan bagi yang ada masalah terputus komunikasi, okey, nama bot saya ni adalah Almanda. Bot saya Almanda. Keadaan dia. Ucap terima kasih tuan-tuan yang mendoakan. Tuan-tuan yang tak pernah putus asa setelah hari ni hari ke-41 daripada 6 bulan saya live dengan tuan-tuan. Ada hari saya mampu, ada hari yang saya tak bersempatan. Dan hari ni adalah hari yang kedua kita berlayar meninggalkan pelabuhan Mamaris malam. Dan kita terpaksa berundur sekejap kerana ombak yang besar. Jam kita ni lebih kurang dalam 12 ke 1 hari yang kita akan tambah hari pelayaran apabila kita berundur. Kita nak masuk balik ke pelayaran antarabangsa dan pergi ke Gaza, makan balik 3 hari. Okey. Ada apa yang tuan-tuan nak buat? Saya tak boleh baca banyak sangat sebab dia bergalut. Kalau tidur pun kita tak boleh tidur sebab kita akan melambung di atas tempat kita tidur dan kemungkinan kita berguling dan jatuh pada katil. Kita bagi view yang jauh sikit, tuan-tuan boleh tengok. Kita cuba bantu tuan-tuan melihat view dia. Jadi
Sebab saya masih ada bateri 40% ni, saya boleh teman sana. So, masih ada 41%. Kapten tak saya tuan-tuan daripada semalam dia kan. Bagus kapten saya ni, nama Rahim. Orang sangat kuat beribadah. Cara dia sampaikan ceramah pun memang kita tahu lah dia orang tabligh daripada Turki. Tapi dia sampaikan salam pengenalan pun kita tahu lah dia cakap seperti bayar orang tabligh kan. Sangat-sangat rajin. So bila time tak mencabar ni, second captain akan bawa. Second captain ni anak muda Turki. Kita ada dua second captain ataupun dipanggil first mate. Tulis tidur kita. Semalam dia yang harung. Bila ombak besar dia tak akan lepaskan kawalan kepada second captain. Malam lebih bahaya. Kita kena ni sepanjang ni 24 jam lah. Inilah ombak dia yang pedal kapal ni daripada semalam. Lepas tu kawan-kawan kita yang sedang juga menuju ke kawasan pelindungan. Ada nampak ada satu lagi, kita dapat satu lagi kapal layar. Sama yang kita boleh nak layar dari luar. Saya nak tunjuk rakan-rakan yang lain tak tertaki ombak sama ini. Kawan lain kita datang ke nampak. Semua orang sedang pulun nak rescue. Tapi nak rescue pun tak mudah dalam keadaan ombak yang begini. Itu kekuatan angin dia 20 knot. Sebab tu saudara tak dengar bunyi enjin kapal, kerana kita bergantung penuh pada layar sebab angin yang sangat kuat. Layar tak payah pakai enjin. Tapi kita bertawang lah pula dengan ombak ni. Tak pening tapi otot kita semua sakit. Sebab kita terpaksa pegang kuat. Jadi kan, kita terpaksa letakkan kaki dekat sini. Lepas tu tangan kita sentiasa memegang benda dengan kuat. Kita terpaksa stres badan kita untuk elak kita jatuh atau berguling ketika kapal beroleng. Jadi otot kita semua sakit. Jadi mesti kita ambil painkiller lah. Kalau duduk di bawah lagi teruk, pumping dia lagi teruk, naik di atas kita terdedah kepada air ya. Hari ni hari Anabah, terima kasih Ayuza. Otot kita lah semua kalau dah 24 jam kita terpaksa keraskan otot badan kita untuk elak kita terperanting atau terhimbau. Nama kapal saya Almanda. Ini saya tak pegang. Tapi saya masih pegang dengan tangan kerana report ni macam shaking sikit. Saya belayar ni, tuan-tuan nak tanya komen UAC. Betul, UAC ke apa yang tanya ni? Terima kasih yang mana mendoakan semua delegasi sihat. Dan mendoakan semua 29 delegasi kita. Hampir 180 Islam dan delegasi yang keseluruhannya 550 dengan rakan-rakan kita yang datang daripada Eropah dan 60 negara yang lain. Untuk belayar bersama dalam sumur flotilla 240 ataupun flotilla ke-40 ni. Okey, saya habiskan dekat sini. Jangan lupa hari ini adalah hari Anabah. Apa itu Anabah? Anabah adalah hari jatuhnya Palestin. Apabila Israel dengan bantuan United Kingdom pada tahun 1948 berjaya mempengaruhi 33 daripada 55 buah negara di PBB pada waktu itu untuk mengiktiraf kedudukan Israel. Sebaik saja undi diluluskan di mana Israel haram terbentuk. Israel telah menyerang dan membakar 573 perkampungan orang Islam di Palestin, bermula daripada Akka yang mereka tukar dengan nama Accra sekarang. Mereka melancarkan juga serangan ke Haifa. Mereka memusnahkan rumah-rumah orang Islam di Jaffa City yang sekarang ditukar pada Tel Aviv.
Mereka menyerang kawasan-kawasan Bait Shiba yang mereka tukar pada nama Bait Sheba. Mereka menyerang kampung yang pernah melahirkan ulama kita yang terkenal Imam Syafi'i, Askalan, dan mereka jadikan Askalon. Maka berlarilah orang Palestin ke dua wilayah, satu bersembunyi di Gaza. Yang kedua adalah melarikan diri keluar dan menumpang di tanah Transjordan yang dikenali sebagai Tebing Barat. Jadi hari ini adalah hari di mana pada 1968, setelah 50 tahun, Israel membina negara Arab. Marhum Yasser Arafat meminta umat Islam di seluruh dunia mengenang hari ini sebagai hari An-Nakbah, hari bencana bagi orang Palestin, hari bencana bagi orang Islam, kerana kita juga kehilangan bukan saja tanah suci, tanah yang diberkati, tapi kita juga kehilangan Masjid Al-Aqsa yang dijajah dan kemudiannya dikawal oleh Israel di Baitul Maqdis. Jadi jangan lupa tuan-tuan, Nakbah jadikan sebahagian daripada doa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berjaga malam dan bersolatlah 2 rakaat malam ini. Mohon pada Allah, berilah perlindungan pada Gaza, berilah perlindungan kepada rakyat Palestin, beri perlindungan kepada Masjid Al-Aqsa di Masjid Al-Aqsa. Terima kasih semua ya. Terima kasih.